Hurricane Milton baru saja melanda Amerika Syarikat. Tapi sebelum tu, beberapa minggu lepas, Taifun Kraton melanda Taiwan. Dan awal tahun ni, siklon dekat kawasan Australia pula melanda. Ketiga-tiga taifun, hurricane dan siklon ni semua melibatkan angin ribut yang kuat, semua melibatkan hujan yang sangat lebat sehingga boleh menyebabkan banjir. Tapi apa beza taifun, hurricane dengan siklon? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, semua bermaksud taufan. So sebenarnya hurricane, siklon dengan taifun ialah satu fenomena yang sama. Semua ni melibatkan satu pusaran angin yang terbentuk dekat kawasan lautan air panas, di mana berlakunya penyejatan air yang menyebabkan perbezaan suhu dan juga perbezaan tekanan udara dekat kawasan udara tersebut yang menyebabkan udara tu jadi berpusar, jadi kuat dan juga jadi rancak. Bila mana sistem angin ni dah cecah kelajuan macam 119 km sejam, dekat situ dia akan dikira sebagai siklon, taifun ataupun hurricane. Perbezaan nama ni ialah ciptaan terma manusia sajalah. Dia bergantung kepada dari mana sistem ribut ni bermula. Kalau dekat kawasan lautan Atlantik Utara dan selalunya dia singgah dekat kawasan Amerika Syarikat, dekat situ kita akan panggil dia hurricane. Tapi kalau sistem ribut ni berlaku dekat kawasan barat lautan Pasifik, macam Taiwan dengan macam Filipina, dekat situ kita akan panggil dia taifun. Tapi kalau sistem ribut ni berlaku dekat kawasan Pasifik Selatan dengan lautan Hindi, terutamanya sekali dekat kawasan Australia dengan Mozambik, dekat situ kita akan panggil dia siklon. Pernah terfikir tak nama Milton tu datang daripada mana? Belum ni ada ketaufan Katrina. Sebenarnya nama ni bukan random, tapi setiap nama yang dipilih untuk penamaan taufan dipilih berdasarkan agensi meteorologi dekat kawasan di mana taufan tu berlaku. Macam dekat kawasan lautan Atlantik Utara, agensi meteorologi dekat Amerika Syarikat yang akan memberikan nama hurricane tersebut. Mereka akan ada satu senarai nama yang akan ditukar-tukar setiap tahun, dan setiap senarai nama ni akan ikut susunan abjad, ikut mana yang berlaku dulu. Contoh dia, pada bulan Jun 2024 berlakunya hurricane pertama sekali dekat kawasan Amerika Syarikat, iaitu Hurricane Alberto. Dia ambil nama Alberto tu sebab huruf A dulu. Kemudian berlakunya Hurricane Beryl, nama B pula. Makna kata di sini, Hurricane Milton ialah hurricane yang ke-13 berlaku tahun ni dekat kawasan lautan Atlantik Utara sebab abjad M ialah huruf yang ke-13. Berbeza pula dengan kawasan barat Pasifik, di mana sistem yang sama ada juga, tapi senarai nama dia tu senarai nama yang lain. Dekat kawasan-kawasan ni ada satu jawatan kuasa lah di bawah PBB untuk buat penamaan kali ni taifun lah. So negara-negara dekat kawasan Asia terutamanya, termasuklah Malaysia, Thailand dan sebagainya, akan duduk berbincang dan letakkan nama untuk taifun-taifun tersebut. Nama ribut taufan ni, dia tak boleh main taram je. Dia kena letak nama individu, nama tumbuhan, nama haiwan, sesuatu yang melambangkan kawasan tempatan tersebut. Macam Malaysia, kita pernah ada cadangkan banyak nama untuk sistem-sistem ribut ni. Kita cadangkan nama jelawat, nama rusa, nama sepat. Tapi akhirnya, masa tahun lepas, 2023, ada satu taifun yang melanda dekat kawasan Filipina dengan Taiwan. Dekat sini, jawatan kuasa meteorologi penamaan akhirnya pilih nama yang Malaysia cadangkan, iaitu Mawar. Jadilah taifun Mawar. Sebelum tu lagi tahun 2006 dekat kawasan Filipina dengan Vietnam ada satu taifun. Taifun tu namanya durian. Adakah Malaysia yang cadangkan nama ni? Nope. Thailand yang cadangkan. Nama durian tu diambil sepenuh raja buah yang bukan saja famous dekat Malaysia tapi juga popular dekat kawasan Asia Tenggara. Satu lagi kita kena faham, penamaan bencana alam ni bukan dilakukan saja je lah. Bila kita letak nama pada bencana alam ni, senang untuk berita tu disebarkan kepada khalayak ramai untuk tindakan keselamatan. Sebab kalau kita guna number code, number yang terlalu rumit ataupun simbol, susah kita nak cerita pada orang untuk bagi amaran dan sebagainya. So macam itulah sebenarnya taifun, hurricane dengan siklon ni semua benda yang sama, sistem ribut yang kuat.